Tarif elektrik baru bermula 1 Julai 2025. Siapa yang paling terkesan? Kadar purata tarif asas dah berubah daripada 45.62 sen per kilowatt jam kepada 45.40 sen per kilowatt jam. Kat sini dah ada penjimatan sehingga 19%. Tarif yang baru ni dibahagikan kepada dua kategori iaitu domestik dan bukan domestik berdasarkan tahap Volten. So dalam bil baru start Julai nanti, kita akan dapat itemized billing yang lebih telus dengan 3 pecahan komponen iaitu charge penjanaan, charge rangkaian dan charge runcit. Golongan M40 dan T20 yang ada rumah besar, guna 2 hingga 3 aircon, water heater, guna wifi 24 jam dan peniaga kecil dari rumah yang baking dan guna freezer operate seharian, anda mungkin terkesan dengan peningkatan bil nanti. Tapi anda boleh jimatkan bil dengan guna elektrik di luar waktu puncak. Pengguna domestik yang guna kurang 1000 kWh sebulan serta pengguna bukan domestik Volten rendah kurang 200 kWh sebulan, anda tak akan terkesan dengan tarif baru di bawah insentif cekap tenaga. Ini contoh perbandingan bil dengan penggunaan 969 kWh pada tahun 2024 dan Julai 2025 nanti. Daripada RM458.20, anda hanya perlu bayar RM456.26 sahaja. Jadi, tarif ni buat bil naik atau turun sebenarnya? Kita tunggu bil elektrik Julai nanti. Follow Excited.my di semua media platform untuk info terkini, sahih dan terperinci setiap hari.